Anda ini siapa? Assalamualaikum semua. Akta Keselamatan Dalam Talian atau ringkasnya ONSA tidak akan menyasarkan pengguna atau perbualan peribadi. Sebaliknya, tumpuan hanya diberikan kepada kandungan berbahaya seperti penipuan, eksploitasi dan penyamaran dengan meletakkan tanggungjawab pengawalan secara tegas kepada platform digital. Akta yang akan berkuat kuasa 1 Januari ini bertujuan untuk memastikan ruang digital bebas daripada gejala penipuan dalam talian yang semakin canggih, termasuk penyalahgunaan deepfake dan AI. Hasilnya, pengguna akan dapat berinteraksi di dalam platform digital dengan lebih yakin. Ada pandangan yang mengatakan bahawa ini merupakan satu langkah kerajaan untuk menyekat kebebasan bersuara. Memang betul. ONSA ini menyekat kebebasan bersuara. Tapi kebebasan bersuara siapa yang disekat? ONSA akan menyekat kebebasan bersuara pihak tidak bertanggungjawab yang mencari mangsa untuk ditipu dan dieksploitasi dalam platform digital. Jadi kepada yang heboh mengatakan bahawa ONSA ini menyekat kebebasan bersuara, mungkin kita patut bertanya, anda ini siapa?